Anwar Ibrahim dia tidak layak langsung untuk jadi Perdana Menteri kerana daripada tahun 1999 sampai 2004 dia dipenjara. Dan semasa 2004 sampai hari ini, apa perkara dia buat? Dia hanya buat demo, hanya buat fitnah, hanya bangkitkan rakyat untuk benci kerajaan saja. Kita sedia maklum ada satu badan NGO, kononnya NGO Sualam itu ambil satu peranan yang begitu penting sekali. Dan saya dapati daripada sumber alam, setiap tahun ada 50 juta ringgit Malaysia disalurkan dari Sualam ke PKR untuk jalankan aktiviti. Oleh itu, dia orang tidak hadapi masalah langsung tentang dari segi kewangan. Dan dari mana Sualam dapat wang itu? Dari 9 yayasan di Amerika Syarikat, England dan Arab Saudi. Dari parti kita tubuhkan, ada 32 orang sebagai mengasas parti. Hingga hari ini, saya hanya tinggal 3 orang. Wan Azizan dan beberapa orang lagi. Dan Tian Chua. Kenapa kita tinggalkan dia? Kerana kita nampak perjuangan itu bukan perjuangan yang jujur. Dia perjuangan berkearah hanya kepada seorang aja. Oleh itu saya nampak parti ini ialah parti keluarga. Dan sia-sia kita berjuang untuk dia. Dia ada agenda tersembunyi. Sampai hari ini kita boleh nampak banyak perkara berlaku. Dia tak peduli agama, bangsa, tujuan dia mesti ke Putrajaya. Itu sahaja. Dia memang cakap sendiri bersih dan saya anggap dia yang paling tidak bersih sekali. Tidak jujur tentang apa-apa pun, apa perkara pun. Kes arsenik. Masa itu dia beritahu kita ada satu berancangan yang hebat untuk rapatkan rakyat berkumpul. Kononnya dia dilacuni oleh Tun Mahathir untuk pastikan dia akan mati di dalam penjara. Tapi hari ini saya nak dedarkan benda ini memang tak ada. Kita